kamu kata kamu dapat surplus 4 tahun berturut-turut. Kamu kata ekonomi negeri Perak meningkat. Kamu kata ini kutipan kewangan negeri Perak meningkat. So ke mana untuk rakyat? Betul. Ke mana untuk rakyat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mendengar episod 17 podcast Teman Sembang. Alhamdulillah. Untuk kali ini kita masih lagi ada tetamu jemputan dan saya masih lagi seorang diri tanpa rakan partner saya, Azri Fauzan. Tapi tak apa, sebab kali ini kita masih ada tetamu jemputan. Dah 3 episod betul-betul kita ada tetamu jemputan. Alhamdulillah. Maka saya tanpa melengahkan masa lagi memperkenalkan tetamu jemputan kita yang berhormat Ustaz Khalil Yahya Adun Kubuja Gajah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Selamat datang. Ya, selamat datang ke podcast Teman Sembang ni lah. Semoga je lah. Lebih ni. Alhamdulillah. Jadi kami memandangkan sekarang adalah minggu-minggu sidang Dewan Undangan Negeri Perak. Kita pun di podcast Teman Sembang suka untuk menjemputlah wakil-wakil rakyat ahli Dewan Undangan Negeri Perak, terutamanya dari kalangan parti PAS ataupun Perikatan Nasional, untuk kita lebih mencerakirkan apa dia perkara-perkara yang sedang berlaku di dalam sidang Dewan, supaya rakyat-rakyat negeri Perak khususnya tahu isu-isu yang dibangkitkan oleh pihak-pihak pembangkang di dalam negeri Perak ni. Sebab kalau kita tak buat begini, kan orang kata pembangkang ni tak buat kerja lah, tak buat apa lah kan. Jadi Dah buat kerja pada berkata tak buat kerja. Dah buat kerja pada berkata tak buat kerja kan. Jadi kita ambil lah kesempatan ini supaya semua orang, terutama walaupun di luar Perak sekalipun, mereka tahu ada banyak sebenarnya isu-isu yang sedang berlaku di dalam negeri Perak ni. Baik, sebelum kita cerita berkait dengan isu-isu dalam negeri Perak ni Ustaz, kalau kita mungkin nak kenal diri Ustaz ni, saya rasa tak perlu dah. Sebab kalau tuan-tuan nak lebih kenal YB Ustaz Khalil ni, boleh tengok satu lagi podcast Fokus Perak. Yang tu, dalam tu ada segmen khusus Ustaz juga sebagai tetamu yang memperkenalkan diri Ustaz dan latar belakang Ustaz lah. Tapi hari ni kita lebih nak fokus isunya perkara-perkara di sekitar yang berlaku di dalam Dewan. Namun sebelum kita cerita apa yang sedang berlaku hari ni, suka untuk kita minta Ustaz cerita sikit lah. Memandangkan Ustaz ni ada pengalaman dulu pernah menjadi timbalan yang dipertua ataupun speaker Dewan Undangan Negeri Perak. Mungkin Ustaz boleh share sikit sebenarnya sidang tu ni untuk apa kan. Lepas tu gambaran sidang mesyuarat tu macam mana. Maknanya kenapa kita buat sidang mesyuarat. Lepas tu macam mana kalau nak tanya soalan, apa fungsi tanya soalan kan. Lepas tu kalau macam mana kita nak usul, macam apa fungsi celahan, minta laluan tu mungkin Ustaz boleh terangkan. Mungkin ada di kalangan rakyat ni yang tak tahu kan, ada yang anak-anak muda ni mungkin baru nak ambil tahu kenaan dengan sidang DUN dalam negeri Perak ni. Mungkin Ustaz boleh mulakan dengan topik tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Syakir selaku moderator podcast Teman Sembang. Teman Sembang. Teman Sembang. Episod yang berapa? Episod yang berapa? Episod ke-17. 17. Alhamdulillah. Terima tahniah pada PAS Ipoh Barat yang antara PAS kawasan yang aktif dan juga yang kehadapan lah dalam media sosial ni, utamanya dalam bentuk podcast. Sampai dah 17 episod. Tahniah Ustaz. Tahniah banyak. Macam saya ikuti juga. Banyak tajuk, banyak bicara tentang masyarakat, tentang international, tentang negara. Banyak isu. Alhamdulillah. Pada petang ni insyaAllah kita cuba rungkaikan 2-3 benda berkenaan dengan sidang DUN lah. Kita sistem berparlimen, sidang DUN dan juga sidang Dewan Rakyat ni tak banyak beza lah. Tapi walaupun ada beza juga, banyak beza lah. Kalau parlimen, Dewan Rakyat, peringkat parlimen, 2 ahli parlimen.
Tapi Dewan Negeri ni dia hanya bersifat kenegerian. Semua negeri ada. 20 kita ada 14 negeri, 14 negeri. Semua ada Dewan Undangan Negeri masing-masing. Dan di negeri Perak kita ada 59 kerusi. 26 kerusi pembangkang yang bakinya daripada kerajaan. Buat masa ni lah. InsyaAllah esok lepas pilihan raya ke-16 kita pula jadi kerajaan insyaAllah. Doa-doa saja lagi. InsyaAllah. Antara kursi besar dia untuk sidang DUN ni yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sidang pendengar semua. Kita ni adalah walaupun disebut sebagai YB ataupun yang berkhidmat, yang berhormat ataupun ahli Dewan Negeri. Dia adalah fungsi yang pertama adalah dia adalah menggubal undang-undang negeri. Tugas yang utama adalah menggubal undang-undang negeri. Ini adalah fungsi yang utama, paling utama sekali adalah bagi pihak ADUN ni adalah menggubal undang-undang. Semua undang-undang digubal di dalam Dewan Negeri. Yang terbaru kita luluskan enactment pindaan enactment rang undang-undang berkenaan dengan unggas. Kita ada buat pembaharuan yang baru diluluskan pada sesi yang lepas. Dan pada sesi ini juga ada rang undang-undang perhutanan yang kita baru ni ada buat perkaunsel bersama pejabat perhutanan dengan agensi-agensi perhutanan, dan insya-Allah dalam pembentangan di akhir persidangan sesi ini akan perbaharui rang undang-undang berkenaan dengan perhutanan. Kalau boleh Ustaz nak celah, maknanya pertama fungsi Dewan Undangan Negeri ni untuk menggubal undang-undang lah. Kan, kalau maknanya nak buat apa-apa undang-undang pun situlah tempat berbincang segala punca dia, segala siapa yang berkenaan, siapa yang sepatutnya berada dalam undang-undang tersebut, di situlah. Yang keduanya berkenaan dengan yang agak besar dan juga saya besar lah, nak meluluskan kewangan negeri, pentadbiran negeri. Setiap tahun di hujung tahun dia akan buat orang cakap apa bajet lah, bajet. Macam hari tu bulan 12 yang meluluskan 1.53 bilion kot untuk pengurusan tahunan negeri Perak. Ini pun katanya berkenaan dengan krisis Asia Barat Timur Tengah ni. Bila mana harga diesel naik, Ustaz isi berapa diesel berapa ni? Satu tangki? Saya tak pakai diesel. Saya bukan orang kaya. Satu tangki dah hampir RM500. RM500. So ada persidangan khas katanya untuk pertambahan bajet negeri Perak. Kerana apa? Kerana macam kita COVID dulu kan, ada masalah. Mana perlu kepada penambahan kewangan, pentadbiran kewangan negeri, terpaksa kena buat sidang khas dulu untuk tambah bajet kerajaan negeri. Dan setiap tahun lah untuk bajet negeri ni setiap tahun akan dibentangkan pada hujung tahun untuk digunakan pada tahun 2026 nanti. Hujung tahun ni lah akan dibentangkan. Yang ketiganya berkenaan dengan semak dan imbang kerajaan negeri. Kita dalam kerajaan negeri Perak, kita ada kerajaan dan juga pembangkang. Kalau negeri Terengganu tak ada pembangkang, tak ada pembangkang. Tak ada semak dan imbang, tak ada lah. Tapi pihak kerajaan juga lah di Terengganu akan jadi semak dan imbang dia dalam kerajaan yang ada. Tapi kita di sini, kita dalam negeri Perak ada pembangkang. Pembangkang yang kuat pun tu. 26 kerusi pembangkang. 26 kerusi daripada 59 kerusi. So kita mempunyai pembangkang yang konstruktif dan juga yang berkaliber, yang memberi semak dan imbang pada kerajaan, memberi teguran pada kerajaan dan memberi buah fikiran. Apa yang kerajaan buat baik untuk masyarakat, baik untuk rakyat, baik untuk negeri, kita sokong. Macam enactment unggas yang lepas, yang membicarakan berkenaan ayam, kandang ayam yang melibatkan yang tidak tertutup, yang masalah lalat, kita sokong 100%. Tapi satu enactment yang kita bangkamkan, kita bagi penambahbaikan. Contoh enactment hotel, kan ada di sana yang berkenaan rakyat di kampung dia membina homestay. Sebelum ni tak ada apa masalah. Bila ada RUU hotel ni yang bina homestay kecil-kecilan di luar bandar pun, di kampung-kampung dikenakan
dikenakan cukai ataupun bayaran kepada pihak PBT. Jadi kita bagi kritikan yang membina pada kerajaan supaya benda tangguh sekejap. Tapi waktu itu kerajaan dia menang lulus enactment hotel ni dengan undi angkat tangan. Walaupun kita tak setuju, kerajaan lebih sikit dan kita kekurangan. Itu di antara semak dan imbang untuk kerajaan dalam contohnya yang saya bagi tadi. Dia juga membincangkan isu-isu rakyat lah yang kita hari ni Ustaz Syakir pun dengar sendiri bagaimana perbahasan daripada kita hari ni yang terbaru pula. Yang terbaru Ustaz Kimi dah sebut tadi bagaimana kerajaan minta penjelasan daripada kerajaan bagaimana boleh peruntukan sampai 2 juta ringgit untuk perlawanan bola FIFA apa yang Perak punya dengan ada logo UMNO-nya, logo pemuda UMNO-nya kan. Itu dipersoalkan oleh YB Serong dan perlu jawapan yang tuntas daripada pihak kerajaan. Mana kalau saya celah sikit. Yang Ustaz sebut semak dan imbang ni, peranan Sidandun selain daripada mengubah undang-undang, kita boleh gunakan juga dia sebagai kalau kita nak minta penjelasan, kan, maknanya tanya soalan-soalan. Kalau ada salah tata kelola, mungkin ada isu yang disebut oleh YB Serong yang sebut pada Sidandun hari ni, tarikh kita merakam rakaman podcast ni, yang membangkitkan soal kenapa program yang logonya dan jenamanya, branding kerajaan negeri punya program, tapi ada logo pemuda UMNO pula kan. Lepas tu logo UMNO pula. Jadi tu antara fungsi lah kalau saya boleh menambah pencerahan. Itu lagi benda-benda yang kita boleh bagi pencerahan dalam perbahasan. Semua benda kita boleh bangkitkan soal kerajaan negeri, soal setempat di Dun kita berkenaan janggalan raya yang tidak diurus, sisa pembaritan yang tidak diurus, kemiskinan yang masih lagi tak dapat, kurang pembelaan walaupun kita dah sifar miskin tegar, masih lagi ada miskin hanya kita bagi bantuan bulanan, baru tengah bulan dah habis dah bentuk bantuan ni, bagi dia jadi miskin tegar balik. Tiada jalan penyelesaian yang tuntas. Walaupun ada, saya tak nafikan ada bentuk-bentuk kerajaan bagi sumbang daripada JKM, Jabatan Kemajuan Masyarakat, bawah Esko Portfolio Wanita, Adun Temenggung, walaupun ada, tapi penyelesaian tuntas belum ada daripada kerajaan. Yang saya sebut dalam perbahasan saya semalam, seolah dalam sistem yang kita nak adalah kita membagi kail. Bukan sekadar kita nak bagi ikan, tapi boleh bagi ikan, tapi kail kita kena sediakan juga, supaya dia boleh berdikari, dia boleh cari ikan itu sendiri secara tak langsung. Dia akan keluar daripada kelompok miskin tegar dan juga dia boleh membantu ahli keluarga dia dalam suasana yang lebih baik kehidupan dia. So saya kira peranan yang ni agak penting, bukan penting, agak seronok sikit. Peranan Dewan juga. Saya ingat tak yang Datuk Seri Peja kisah tu kan, dalam Dewan nak menurunkan seorang MB, yang layaknya dalam Dewan, sebagaimana UMNO pernah buat pada Datuk Seri Peja dulu. Usul percaya kepada MB yang disokong, dan usul tersebut tidak disokong oleh kerajaan, oleh orang UMNO pada waktu tu kan. Jatuhlah Datuk Seri Peja. Kiranya dalam Dewan ni nak menjatuhkan MB pun boleh, dengan syarat kita ada sokongan majoriti ahli Dewan Undangan Negeri, dan kita buat usul di dalam Dewan tersebut. Kalau kita betul-betul ada majoriti, kita boleh singkir menteri besar yang ada. Mana kalau kita ambil kes macam Datuk Seri Peja itu yang dijatuhkan di dalam Dewan, kita kena tarik sikit sejarah negeri Perak ni. Menarik. Ada sejarah negeri Perak ni dia seronok. Dulu ingat tak Datuk Seri Niza 2018 macam tu juga. Yang tu saya nak sebut. Maknanya
Di situ ada perbezaan sebenarnya. Masa Datuk Seri Peja memang diturunkan dalam Dewan, tapi Datuk Seri Nizar ni bukan dalam Dewan. Bukan dalam Sehingga bergaduh lah pertikaian. bergaduh. Ada sidang Dewan bawah pokok. Bawah pokok. Heret speaker. Nak mula sidang speaker. Speaker lama terlupa nak tukar lagi. Heret speaker pula. Oh, itu memang dahsyat lah. Orang Perak. Dahsyat orang Perak. Okey, tu ada antara beberapa yang fungsi yang Ustaz sebut tu, cerita tentang sidang Dewan lah. Mungkin kalau kita nak luaskan lagi Ustaz, berkenaan dengan perbincangan berkenaan berkait dengan Dewan Undangan Negeri Perak ni khususnya, contohlah kan, okey, mungkin Ustaz boleh cerita secara ringkas. Macam contoh, okey, kalau nak mula sidang penggal yang baru, apa yang akan mula dulu dalam aturan dia? Mula-mula macam contoh, kalau kita sekarang ni yang sedang berlangsung, mula-mula titah tuanku. Lepas tu apa? Mungkin Ustaz boleh cerita sikit lah pada pengakhiran sampai habis sidang. Biasanya bismillah. Terima kasih Ustaz Zakir dengan soalan tersebut. Kita ada pembukaan Dewan. Selalunya pembukaan Dewan ni bulan 1 ataupun bulan 2. Tapi kali ni sebabnya kita dah mula akhir bajet itu bulan 12. So dah genjak selepas raya bulan 4 pembukaan Dewan. Pembukaan Dewan selalunya titah tuanku lah. Pembukaan dia buat setiap tahun? Setahun sekali. Setahun sekali pembukaan Dewan. Pembukaan Dewan ni dia akan bermula dengan titah tuanku. Habis titah tuanku, barulah kita ada penyokong usul kepada titah tuanku dari pihak kerajaan. Kemudian dengan diselusuri dengan perbahasan daripada pihak Ketua Pembangkang. Kemudian perbahasan lah, rotate lah benda tu daripada kerajaan. Bahas titah tuanku. Bahas titah tuanku lah. Bila bahas titah tuanku ni dia terbuka luas. Bukan sekadar nak bahas titah tuanku ni saja. Tapi apa juga yang disentuh oleh tuanku dan juga tidak disentuh oleh tuanku, boleh kita masukkan dalam ucapan kita untuk perhatian kepada agensi-agensi ataupun pihak kerajaan yang sepatutnya buat. Apakah ketirisan, apakah yang ditegur oleh tuanku, apa yang dipuji oleh tuanku, semua ada termaktub dalam titah tuanku. Dan juga Ustaz Syakir, berkenaan dengan titah tuanku ataupun sidang permukaan, selain daripada perbahasan, dia ada selalunya lah ada rang undang-undang. Rang undang-undang kali ni katanya perbahasan mengenai rang undang-undang perhutanan akan dibawa dalam sidang DUN. Kemudian lepas tu tamatlah. Selalu tamat perbahasan. Untuk negeri ni dia tak panjang. Paling lama pun adalah perbahasan ataupun sidang DUN berkenaan dengan bajet. Dengan bajet dia panjang sikit lah. Biasa berapa kalau bajet? Kalau bajet kadang-kadang 8 hari ataupun 9 hari lah. Perbahasan dia agak detail sikit. Nak tunggu kelulusan perbincangan yang agak detail sikit. Berkenaan dengan pembukaan Dewan ni, hanya kita nak apa yang ditegur oleh kerajaan, oleh tuanku, apa yang dipuji oleh tuanku, kita perlu, kerajaan perlu ambil berat lah. Apa cadangan tuanku. Kalau tengok dalam ni ada juga teguran-teguran daripada tuanku, dan benda ni akan ambil berat lah daripada pihak kerajaan. Dan juga teguran-teguran ni dalam laporan audit. Laporan audit banyak teguran-teguran, dan banyak ketua pembangkang dah sentuh, dan juga pembahas yang lain dah sentuh dah berkenaan dengan laporan audit, supaya kita ambil berat benda ni. Jangan berlaku ketirisan, jangan berlaku pembaziran, jangan berlaku kelewatan projek-projek yang besar. Kerana negeri Perak ni banyak projek besar, Ustaz Syakir. Lumitnya, Kigipnya, yang baru pula dibahas berkenaan dengan BYD yang Tanjung Malin tarik diri. Kan banyak projek-projek besar nak buat Ipoh Center. Bukan harga 2-3 juta. Betul. Harga dia makan hampir bilion. Kan? Jadi projek-projek tu tersebut, masa waktu sekarang ni, waktu kita kerajaan nak sarankan supaya kita berjimat cermat, tapi projek-projek ni jadi kedak. Yang tu yang perlu kepada ketelitian dan juga keseriusan dan juga perbincangan yang mendalam. Okey. Itulah. Lepas tu Ustaz, maksudnya kalau dalam sidang DUN kan, macam contoh dari sudut teknikal masa sedang berbahas tu, misal katanya macam contoh bila sedang kita ambil satu usul, macam contoh kita nak cadangkan satu usul ni, macam mana caranya, dan apakah usul-usul tu
yang kita boleh usulkan, maksudnya begitu. Okey, berkenaan dengan usul dia ada termaktub dalam buku buku hijau Aku jauh. ataupun standing order. Standing order. Orang panggil standing order. Dan untuk usul ni usul yang besar-besar. Contoh kalau usul macam tadi kita nak buat usul bila mana ustaz daripada Terung membacakan usul 40A atau 40C lah tak salah saya. 43 40 kurungan 3 berkenaan dengan apa yang diucapkan oleh Ulu Kinta tak betul berkenaan dengan ketirisan ataupun penyelewengan ataupun rasuah. Tuduhan daripada Ulu Kinta lah berkenaan kerajaan negeri Kedah. Dan benda tu speaker kata bila tanya kepada Ulu Kinta kata dia bertanggungjawab. So kita akan daripada pihak kerajaan ataupun Ustaz Faisal sendiri akan berbincang dengan ketua bangkan, akan keluarkan usul bertulis kepada speaker berkenaan salah laku dan juga tuduhan daripada Adun Ulu Kinta bertepatan dengan standing order yang ada, hantar kepada speaker. Speaker akan ambil tanggungjawab dan akan bawa dalam mesyuarat jawatan kuasa hak kebebasan Dewan. Ataupun usul-usul yang lain. Usul-usul yang lain sebelum dia ada dua. Kita boleh kemukakan usul apa yang kita nak bawa. Contoh usul berkenaan dengan sidang khas. Kalau ketua pembangkang nak bawa, boleh usul tersebut dibawa 14 hari sebelum sidang DUN ataupun 1 jam sebelum bermulanya sidang DUN. 1 jam bermulanya sidang DUN ni, kalau pagi esok bermula pukul 9, pukul 8 dia kena hantar dah. Sebelum pukul 8 dia kena hantar pejabat speaker akan tengok, speaker akan terima. Itu atas speaker lah, dia akan buat research dia akan buat dia punya analogi dia ataupun dia akan tengok valid ataupun pertimbangan dia valid atau tidak untuk dijadikan sebagai usul. Bila masuk nanti dalam permulaan, speaker akan maklumkan benda ni boleh jadi usul dibawa untuk dalam Dewan. Itu berkaitan dengan usul. Mana peraturan perjalanan sidang tu atas speaker pilih atas speaker. Kita pun pernah bawa usul berkenaan dengan kalau tak salah saya dengan bukan Arafat dan Ulu Kinta juga. Ulu Kinta juga kita pernah bawa. Dan ada yang juga pernah ditolak berkenaan dengan kita usulkan supaya pergantungan ketua pembangkang disingkatkan. Ditolak usul tersebut. Semua tu atas pertimbangan atas speaker. pertimbangan dan juga inisiatif daripada yang berhormat Datuk Seri Speaker. Mana besar lah kuasa speaker tu juga kan. Besar. Satu lagi Ustaz, berkait dengan sidang DUN lah, ni nak bagi faham pasal kita yang tengok live ni, kadang-kadang ada istilah-istilah yang kita susah juga nak faham. Macam contoh kalau tengah ada yang mencelah kan. Contoh Ustaz tengah berbahas, lepas tu ada yang mencelah. Lepas habis mencelah tu, Ustaz Abang kata saya setuju dan masukkan ucapan tu. Tu apa fungsi dia tu? Okey, gini, tengah kita berbahas, dan poin tersebut ada daripada YB lain. Tengah saya berbahas berkenaan dengan banjir, kan, contoh banjir di Kubu Gajah. Ada YB daripada Titi Serong mengatakan tempat dia juga banjir juga. Kerana apa tak selenggara JPS, contoh tak selenggara jalan ni, tak selenggara itu, tak selenggara ini. So saya pun kata masukkan ucapan yang berhormat daripada Titi Serong dalam ucapan saya supaya dia tertulis dalam handset, masuk dalam poin kita dalam handset nanti. Ya, yang membawa masuk kita setuju dan kita nak benda tu dia. Ya, betul. Faham. Itulah benda ni kalau tak tahu dia jadi ni kan, dia jadi macam tak nampak lah. Okey Ustaz, benda tu besar. Benda tu besar. Ya. Dan itulah sebab bila kita tahu betul-betul apa fungsi peranan dan kenapa sebab kita buat macam tu, kenapa sebab macam mana perjalanan, baru kita faham. Dan baru kita boleh faham sebenarnya pembangkang ni buat kerja ke tak buat kerja kan. Apa ni pembangkang ni berbunyi ke tak berbunyi dalam Dewan kan. Jangan sampai kata ada orang kata pembangkang tidak berguna lah. Sedangkan kita riuh rendah dalam Dewan ni kan. Jangan ada macam tu. Itu benda-benda tu penting kan. Jadi Ustaz, kalau kita nak lebih detail cerita tentang Dewan Undangan Negeri ni kan, kita sebut jadi cerita pasal pembangkang tak berguna apa semua, seperti mana tohmahan orang lah. Mungkin Ustaz boleh cerita sikit macam mana pembangkang ni boleh berfungsi dalam Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri ni. Kalau dari sudut kita nak guna apa yang ada dalam Dewan Undangan Negeri,
Dan macam mana kita nak berfungsi sebagai kerajaan. Contoh kalau kita jadi ahli Dewan Undangan Negeri, tapi kita punya blok kerajaan. Macam mana kita duduk dalam kerajaan tu sebagai fungsi? Ustaz sebagai orang yang pernah duduk dua-dua, pembangkang dengan kerajaan. Mungkin Ustaz boleh kongsi sikit. Okey, bismillah. Terima kasih Ustaz Zakir. Kita berada dalam kerajaan 33 bulan, ada pengalaman Ustaz Zakir. Walaupun bukan kerajaan tu kita yang full, kita berkongsi juga Dengan 3 adun. dengan 3 adun dengan 27 adun UMNO. Kita berkongsi Ustaz Zakir kan. Walaupun cerita panjang lah ni. Sebelum nak berada kita dalam kerajaan tu, macam-macam cerita. Tapi alhamdulillah kita ada pengalaman untuk berada dalam kerajaan dan cukup pengalaman yang cukup bermakna saya rasa. Kalau ada tomahan-tomahan kata kita tak boleh mentadbir, itulah tomahan-tomahan yang tak betul. Kerana kita berada dalam kerajaan 33 bulan yang cukup bermakna bagi pelajaran pada kita yang cukup penting. Dan juga sewaktu itu adalah COVID. Bagaimana kita mengurus negeri Perak ni rasanya seorang pun tak ada. Daripada dalam negeri Perak tak dapat bekalan makanan pada waktu itu. Yang terkena dengan COVID, PKPD. Yang tu semua kita salurkan bantuan. Macam-macam tu. Macam-macam. PKPD, PKPB, semua macam-macam. PK, macam-macam. Cumanya pada waktu tak ada PKMP je. Pegawai khas Menteri Besar waktu tu tak ada. Kan? Yang lain semua ada waktu COVID. Tapi nak kata ada bendera putih yang angkat dalam negeri Perak, saya rasa kalau ada pun terpencil lah. Saya tak pasti ada ke tak ada. Rasa tak ada. Hampir tak ada. Walaupun waktu COVID kita ada pengalaman yang cukup besar. Kita menguruskan rakyat pada waktu itu. Ustaz Zakir, bagaimana kita berada dalam bentuk, sekarang kita berada dalam seat pembangkang. Walaupun kita ramai ahli dewan kita 26 kerusi. Sewaktu kita jadi kerajaan gitu, hari itu kita ada 3 kerusi je. Semanggoi Kubu Gajah selama kita jadi kerajaan. Tiba-tiba kita ada 26 kerusi, kita tak boleh jadi kerajaan. Inilah politik yang perlu kita fahami. Walaupun kita ada majoriti 1 kerusi saja, kan, kita akan jadi kerajaan. Kita ada 59 kerusi. Kalau kita ada 31 saja, kita dah jadi kerajaan. Walaupun kita kurang 1, kita akan jadi pembangkang. Dan kita ada 26 kerusi. Kita jadi kerajaan pembangkang yang konstruktif. Kalau Ustaz Zakir boleh tengok, bermula saja daripada sidang DUN yang pertama lepas pilihan raya 2023 yang lepas, bagaimana kita berfungsi semak dan imbang. Ujung 22 bagaimana kita berfungsi sebagai semak dan imbang bagi kritikan yang berguna, bagi pandangan kita. Boleh rujuk dalam handset dan juga dalam ucapan-ucapan dalam TikTok, dalam page PAS Perak, bagaimana ucapan daripada pihak pembangkang YB pembangkang, bawa hal kawasan, bawa hal negeri, bawa hal rakyat, macam-macam. Supaya semak dan imbang, dan juga supaya kerajaan bagi tekanan, bagi orang kata cari jalan penyelesaian untuk bagi keselesaan, kesenangan, kemudahan kepada rakyat. Dalam masa yang sama, selepas COVID, peningkatan ekonomi dan juga perbelanjaan isi ataupun kerajaan negeri makin bertambah. Surplus 4 tahun Ustaz. Surplus yang tadi masuk tadi, Ulu Kinta juga cakap tadi bahawa dia buat perbandingan dengan negeri Kedah. Walaupun kita nak berhujah, memanglah negeri Perak ni luas Ustaz. Kutipan hasilnya banyak lah berbanding negeri Kedah. Kan? Dan negeri Perak memang luas. So kutipan cukai dia berganda daripada negeri Kedah. Kita jangan lagi kita banding pula dengan Penang kan, dia terkencing kan. Kita banding Kelantan surplus. Banyak tahu juga Kelantan banyak tahu surplus. Tapi kalau dia nak cari angle yang boleh, tapi kita hentam dah tadi. Kita hentam tadi. Tapi kita nak jadi semak dan imbang dan juga pengimbang di antara kerajaan dan juga pembangkang. Supaya suara pembangkang ni, walaupun Menteri Besar dia lantik PKMB, pegawai khas Menteri Besar, seolah-olah nak menafikan pilihan rakyat di DUN pembangkang. Kan? Seolah-olah dia nak menafikan, walaupun dia kata dia tak, ini tugas dia. Kan? Tapi seolah-olah nak menafikan hak rakyat yang memilih wakil rakyat yang sah.
Tapi dalam sidang DUN PKMB tak masuk lah. Dia tak masuk, tak masuk dalam sidang DUN. So kita yang berperanan untuk mengeluarkan apa juga di kawasan masing-masing supaya dibawa dan juga menjadi perhatian kepada pihak kerajaan yang ada. Itu peranan pembangkang lah kan. Maknanya kalau kita duduk dalam kerajaan, maksudnya macam mana kita boleh gunakan kedudukan kita adun dalam sidang dewan ni untuk kita mungkin, adakah maksudnya kalau aku ni adun kerajaan, tapi bila ada kesalahan ke ataupun ada isu ke ataupun tak payahlah ambil tahu pasal rakyat ni, adakah begitu sepatutnya ataupun macam mana Ustaz? Tak sepatutnya. Bila mana kita kerja di kerajaan, maksudnya kita lebih mudah untuk berhadapan dengan masyarakat. Kerana kita mudah untuk dengan agensi. Kerana agensi ni bawa kerajaan. Dia akan bekerja untuk kerajaan yang ada. Dia bukan kerja untuk orang di politik dah. Yang kerajaan yang ada dia kena kerja kerana dia penjawat awam. Dia akan tugas profesional dia. So bila kita kerajaan, kita mudah untuk berkomunikasi. Mudah kita untuk terima bajet ataupun beri bajet. Kerana kita kerajaan, kita boleh ada bajet yang tersendiri. Kalau jadi exco pula lagi mudah lah. Ada bajet-bajet yang tersendiri untuk kita salurkan kepada agensi buat kerja-kerja di peringkat kawasan ataupun negeri. Tapi Ustaz, itulah bila Ustaz sebut agensi-agensi, saya pun pelik juga bila tengok dalam sidang DUN live tu. Belakang adun-adun tu ada ketua polis, ada agensi-agensi jabatan kerajaan tu. Kenapa mereka ni jemput? Fungsi mereka ni bukan ambil take note apa benda yang disebut oleh khususnya daripada pembangkang dan juga kerajaan lah. Tata kelola ataupun bentuk-bentuk yang perlu kepada tindakan segera dan juga tindakan jaga masa panjang. Komen dan juga kritikan daripada pihak pembangkang. Dan daripada pihak kerajaan sendiri pun ada yang komen. Contohnya komen tentang berkenaan dengan haiwan liar. Haiwan liar ni saya yakin bukan berlaku dalam DUN Bangkang je. Dia berlaku dalam semua DUN. Kan? Aksiden langgar lembu, langgar anjing, langgar kera, apa semua dia berlaku dalam semua DUN. So yang berhormat daripada kerajaan pun dia mengeluarkan bagaimana nak atasi masalah tersebut. So agensi-agensi kerajaan ni lah yang ada veterina, yang JKR, dia pejabat tanah, pejabat daerah, semua yang berfungsi lah. Mereka ni akan ambil tindakan-tindakan yang aturkan tindakan-tindakan yang sepatutnya dan juga sewajarnya untuk paling kurang mengurangkan kemalangan ataupun perkara-perkara yang tidak diingini. Dia wajib ke? Dia orang tu wajib masuk ke ataupun dia nak kata wajib pun dia kalau pengarah tak ada dia akan harta timbalan. Selanya penuh lah. Semua agensi ada. Supaya ada tindakan. Cumanya masa Covid hari tu ya. Tak ada. Dia ada tapi dalam bilik lain. Ada juga tapi dalam bilik lain. Sebab ni bagi orang yang mungkin tak faham lagi Ustaz. Sebab setengah orang dia kata sidang DUN ke sidang parlimen ke sekalipun kan, dia kata apa fungsinya? Kita tengok dia orang ni lagi tambah jenis-jenis yang bukan non partisan ataupun memang tak ambil tahu sangat pasal politik. Dia akan tanya apa benda lah fungsinya dewan ni, tempat orang gaduh pasal dia tengok yang tu je. Biasa pun media pun dia akan highlight benda tu je kan. Tapi dia tidak menampak benda tu sebagai ada fungsi kan. Lepas tu dia kata kalau sekadar bercakap, berbahas, tapi masalah tak selesai-selesai juga kan. Memanglah dah dibangkitkan isu ni banyak kali dalam dewan, tapi tak ada tindakan, tak ada apa. Yang tu mungkin Ustaz boleh komen sikit. Sebab kalau setakat berbahas, sekarang zaman ChatGPT, zaman AI, semua orang boleh buat test bahasan kan. Jakar ni gergar-gergar, pompang, bagus, kita ada surplus, kita ada ini. Tapi tengok masalah yang simple je. Dah berulang. Dah tak selesai. Mungkin Ustaz boleh komen sikit. Yang tu sebenarnya, terima kasih Ustaz. Itu sebenarnya yang kita utarakan. Setiap kali, contohnya yang banyak diutarakan masalah sawah-pesawah tadi lah. Bukan ini kali pertama dah. Permulaan dulu lah kita dah kata berkenaan masalah sawah, padi, petani. Tapi tindakan tak ada. Tapi benda tu kita bercakap
Bukan bercakap kosong, bukan bercakap di luar dewan yang tak ada tindakan yang sepatutnya mereka ambil tindakan. So ini memberi impak kepada kerajaan yang ada. Dia menjadi satu kritikan yang pedas kepada kerajaan. Kamu jadi kerajaan, sepatutnya bila mana kritikan dan juga cadangan daripada pihak pembangkang, kena ambil lah. Ambil tindakan lah. Ambil tindakan. Paling kurang pun kamu akan membincang apa benda tindakan sepatutnya, walaupun tak nak dengar daripada kritikan pembangkang. Pergi tengok senyap-senyap tak apa. Pergi ambil maklumat secara senyap-senyap tak apa. Buat tindakan supaya apa yang dicakap oleh pihak pembangkang ni dapat selesaikan. Yang penting pembangkang kami ni, khususnya kami pembangkang, kita pembangkang, cakap ni bukan untuk kita. Kita cakap untuk kesesat rakyat. Yang bercakap ni, yang kita bawa dalam dewan ni adalah rungutan daripada rakyat bawahan. Kerana semua YB daripada pembangkang ni dia main dengan rakyat, berada di rakyat, bersama dengan rakyat. Lagi 26 adun pembangkang ni kebanyakan semua majoriti orang Melayu. Semua kampung-kampung luar bandar, majoritinya di luar bandar, kecuali Manjui lah, duduk zon bandar, Bandaraya. Bandaraya pun kita telah tengok kan. Yang lain semua zon kampung luar bandar. Jadi rungutan tu kita dapat terus. So kerajaan kena ambil kritikan kita buat punya alat dia suara kita sebagai untuk menjaga. Kamu kata kamu dapat surplus 4 tahun berturut-turut. Kamu kata ekonomi negeri Perak meningkat. Kamu kata ini kutipan kewangan negeri Perak meningkat. So kemana untuk rakyat? Betul. Kemana untuk rakyat? Kan? Rakyat hari ni tengok makan pagi, orang kata apa? Kais pagi makan petang. Kais pagi. Bukan makan pagi, bukan makan petang. Kais pagi untuk makan petang. Kais petang untuk makan malam. Kan? Susahnya rakyat yang ada sekarang ni. Susah. Walaupun kita tahu, kita tak nafikan usaha-usaha kerajaan yang buat melalui JKM, melalui Yayasan Perak, melalui UBU. Yang kita suarakan benda tu juga. Kenapa dinafikan kotak makanan kepada wakil rakyat pembangkang? Yang mana sebelum ni wakil pembangkang dapat kotak daripada Yayasan Negeri Perak 100 kotak, tapi dinafikan. Sedangkan kita bagi pada masyarakat, walaupun adalah hujah-hujah kerana tampal stiker lah, tampal itulah, lambang parti lah, tapi itu picisan yang cukup, peratus yang cukup rendah, sampai dinafikan macam tu. Sampai kita tolong pun kerana daripada ihsan daripada NGO yang kita dapat tak sebanyak mana. Alhamdulillah NGO tolong kita. Ni rungutan ni lah Ustaz Zakir, yang berlarutan. Kita nak supaya benda ni kerajaan ambil serius. Semua rungutan apa benda juga sebagai maki diorang ke apa ke, ini berbalik pada kerajaan yang ada. Hatta esok kalau kita jadi kerajaan, ada pembangkang memberi kritikan kepada kita, kita kena ambil. Betul. Kan? Kita kena ambil, kita tak boleh nohin gitu je. Betul. Kita kena ambil untuk memperbaiki kesilapan kita. Itulah yang Rasulullah ajar kan? Betul. Itu yang banyak ada yang cerita berkenaan dengan sahabat-sahabat Nabi bila mereka jadi pimpinan. Sayyidina Abu Bakar pikul gandum seri pergi ke rumah orang miskin. Kan? Ada cerita banyak dalam sejarah Islam berkenaan dengan kepimpinan, kerana pimpinan ada tanggungjawab bukan atas dunia saja kan? Sampai ke akhirat esok. Pimpinanlah yang paling lambat masuk syurga untuk dihisap oleh Allah Ta'ala. Hisap dia lama, tak tentu syurga neraka lagi. Hisap dunia lama. Kerana apa? Tanggungjawab di belakang, di bahu dia ni terlalu banyak. Jadi itu pentingnya kefahaman agama dari sudut politik dan pentadbiran. Seorang pemimpin tu dia kena bertanggungjawab pada setiap rakyat yang ada di bawah pimpinan dia. Bukan tempat aku menang je aku jaga kan. Tempat yang tak menang aku latih pula pegawai khas. Kan? Tak bagi bajet pada wakil rakyat yang dipilih, bagi pula bajet dekat ni. Yang ni bukan cara Islam. Islam tak ajar begitu, bakal bercanggah. Dan saya rasa tak keterlaluan kalau kita nak kata kita nak hukumkan orang yang tidak ikut ataupun tidak peduli pada rakyatnya ni berdosa. Berdosa. Sebab bukan ajaran daripada Rasulullah, bukan ajaran daripada agama. Okay, Ustaz, sikit lagi kita nak sentuh berkait dengan sidang dewan. Tadi Ustaz pun dah ada sentuh sikit-sikit berkait isu yang tu, kita akan kupas lebih mendalam dalam kejap lagi. Cuma berkait dengan sidang dewan ni lagi kan, kita tanya betul-betul lah pasal Ustaz ada pengalaman sebagai speaker kan, timbalan speaker yang adalah kuasa sama speaker juga.
Pengalaman yang tak boleh dilupakan. Sepanjang Ustaz dilantik jadi timbalan speaker, Ustaz yang adalah first time jadi adun, tiba-tiba jadi timbalan speaker pula kan. Sebab saya kira timbalan speaker ni kuasanya besar lah. Kalau Ustaz sebut tadi, mungkin Ustaz boleh cerita apa dalam sepanjang tempoh jadi timbalan speaker, pengalaman yang tak boleh dilupakan. Pengalaman Syakir ni lawak, tapi pengalaman tak pernah lupa. Tak boleh lupa. Kalau Syakir ingat tak yang ada Ulu Kinta juga ada bawa ayam. Dia baru ayam. Ada. Dia depo ada. Nanti boleh search balik gambar ayam, mungkin boleh letak dalam gambar podcast. Dia masuk dalam. Saya pun tak pasti bagaimana. Padahal di pintu masuk sidang tu ada polis jaga. Macam mana dia boleh buat masuk ayam dalam beg dia, buat masuk dan dia tunjuk ayam. Waktu tu saya chair. Saya jadi kendalikan dewan pada waktu tu. Perbahasan dia tak dengar langsung. Saya suruh berhenti. Dia tak berhenti. Dia angkat ayam juga. Dia angkat. Lawak tak lawaknya kan. Lawak tak lawak. Sehinggalah saya bagi keputusan dia dikeluarkan daripada dewan. Dia tak nak keluar. Sampai saya perintahkan bentara supaya bawa dia keluar. Dia tak keluar. Tak nak keluar juga. Dia tak nak keluar. Bentara naik air. Dia tak nak keluar. Itu pengalaman saya rasa lawak pun ada. Rasa ini pengalaman yang saya tak boleh lupa. Sehingga dah tukar speaker, tukar kepada speaker Datuk Seri, Datuk Zahir pada waktu, Datuk Zahir lah. Sekarang Datuk Seri. Dia naik, dia arahkan keluar. Barulah Adun Ulu Kinta keluar dengan ayam dia, bersama dengan ayam dia. Isu dia kerana pada waktu tu bekalan ayam sedikit merosot kerana apa, kita baru pasca Covid. Kita keluarkan banyak ayam kita. Jadi nak ternak balik dia mula daripada A balik. Kalau tak A pun daripada C balik kan. Nak belah, nak uruskan ladang balik kan. Jadi makan masa. Jadi ayam tak ada ketika tu. Ada di pasaran tapi kurang sikit. So dia bawa, itulah isu yang paling besar dan saya kendalikan itu agak saya ingat sampai bila-bila lah kot. Ustaz Syakir boleh tak nanti search tengok Ulu Kinta bawa ayam, masukkan dalam gambar dalam podcast kita. Boleh. Okey lah, kalau tu memang pengalaman yang tak diperlukan, rasanya seluruh Perak pun tak boleh lupa tu pengalaman. Tak boleh lupa. Berita macam tu. Tapi kali ni dia tak bawa, dia jadi kerajaan di sini, dia tak bawa di sini. Tak bawa di sini. Pasal dia sokong kerajaan kan. Baik Ustaz. Last lah Ustaz. Mungkin kalau Ustaz boleh komen sikit. Ni tak kisah Ustaz nak komen positif ke negatif ke, berkenaan dengan speaker sesi kali ni. Okey, dengan speaker ni dia bertindak mengikut buku undang-undang. Dan speaker mana-mana pun dia lantikan daripada Menteri Besar. Tapi setakat ni yang apa yang saya tengok, Datuk Seri Zahir dia di antara speaker yang baiklah. Dan dia bagi, bila mana dia berada di kerusi speaker, dia bagi keadilan. Nampaklah dia punya keadilan, dia tidak bias ke mana-mana. Dan waktu yang berbahas pun dia bagi agak lama. Dan juga dia, orang cakap, baiklah. Kita sebenarnya dia berada di kerusi tu, dia tak boleh membezakan di antara kerajaan dan juga pembangkang. Dan setakat ni yang kita tengok, wallahualam di luar tengok macam mana. Tapi bagi saya, kerana dulu pun masa kita di kerajaan dia juga speaker, saya timbalan speaker. Itulah perbincangan dan juga nasihat bila mana kita ada pertemuan. Kita berada di seat sebagai speaker, timbalan speaker, kita tak boleh membezakan di antara kerajaan dan juga pembangkang. Walau bagaimanapun kadang-kadang masa tu terlebih terkurang tu biasalah. Kita nak bagi lebih sikit. Kalau ucapan ucapan ketua pembangkang masih baik untuk diteruskan, dilebihkan 10 minit, kita lebihkan. Nak kurang, tapi kebanyakan payahlah nak kurang ni. Selalunya lebih lah, 10 minit, 5 minit, 10 minit lah lebih. Saya baru ni pun lebih juga, kat 5 minit juga lebih kan. Jadinya seat itu diguna sebaiknya oleh Datuk Seri Speaker lah. Alhamdulillah. Cuma yalah, sebab kadang-kadang kita lihat lantikan daripada kerajaan ni, saya sentuh mungkin apa yang saya nampak dari sudut speaker parlimen, saya katanya kan, ada beberapa tindakan speaker ni yang nampak berat kepada kerajaan. Yang ni kita kena faham lah, sebab lantikan daripada kerajaan.
Lepas tu pula lantik ahli parlimen. Ya. Sebelum ni ada yang bukan ahli parlimen kan. Kalau kita tengok yang dalam Jadi gini Dewan saja, dia Rakyat. ada negeri dan juga di Dewan Rakyat, speaker bukan daripada ahli parlimen. Dan juga timbalan dia ahli parlimen. Macam negeri Perak juga, speaker dia bukan ahli Dewan Undangan Negeri, tapi timbalan dia ahli Dewan Undangan Negeri. Cuma di peringkat Dewan Rakyat, dia bersidang 222 seat kerusi yang ada. Jadi pembangkang pula dengan asakan pembangkang, kadang-kadang dia pun emosi kena buat Ustaz cakap jadi speaker peringkat Dewan Rakyat ni kena kuat mental, kena kuat tubuh badan. Kalau tidak pingsan. Pingsan. Peringkat negeri ni dia tak ni sangat. Sebabnya asakan dan juga tekanan kita di peringkat negeri tak seteruk di peringkat pusat. Peringkat kerajaan Dewan Rakyat, Dewan Rakyat. Peringkat negeri ni kita ada 59 seat je. Pembangkang pula 26 seat. 26 kerusi. Jadinya walaupun riuh, kadang-kadang speaker biar macam tadi kan, dengan dulu kita kadang-kadang biar aja. Nak tengok kan, boleh je suara, tapi ada had dia lah, had dia. Sampailah speaker bagi masa 5 minit, dia tegur, buat teguran lah. Yang itu tak kena, ini tak kena, itu tak kena, tapi nak bagi kebebasan kepada bersuara. Walaupun kadang-kadang melanggar ni buku hijau kan, langgar buku hijau. Memang pun terpaksa langgar lah. Bila mana dia sebut benda-benda yang tak apa-apa tu, kita tegur lah kan. Itulah beza dia. Itulah. Cuma Ustaz, mungkin ni saya nak bawa suara rakyat lah. Kita sembang kat sini macam sini pula Sidando kan. Mungkin Ustaz boleh suarakan kepada agensi ataupun pihak-pihak yang berkaitan sidang Dewan Undangan Negeri live tu. Apa ni kualitinya, kalau gambar teruk tak apa lagi, ni suara pun kadang-kadang dengar, kadang-kadang tak dengar, kadang-kadang pecah. Kalau boleh Ustaz tolong suarakan lah kepada ni, katanya di bawah pejabat speaker kan. Kalau Ustaz tolong beritahu lah, suruh perbaiki mana yang patut. Itulah saya kira untuk sembang pertama ni kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. InsyaAllah kita jumpa selepas daripada rehat ini. Ya, kembali lagi anda sedang menonton episod 17 podcast Teman Sembang. Sama-sama kita pada hari ini Al-Fadhil yang berhormat Ustaz Khalil Yahya, Ahli Dewan Undangan Negeri Kubu Gajah. Kita masih lagi cerita berkait dengan perjalanan sidang DUN, dan kita cerita tadi gambaran isu-isu yang berkait lah dengan sidang DUN. Untuk kali ini kita nak masuk ke dalam perkara yang lebih dalam berkait juga dengan sidang DUN, iaitu tentang isu-isu yang kita boleh tambah topik perbahasan atau perbincangannya dengan YB Ustaz pada hari inilah. Pertama Ustaz, kalau setakat yang saya dengar ni, kebanyakan ahli-ahli YB Pembangkang ni banyak bangkitkan isu air kan, isu air dalam negeri Perak. Sebab dia menjadi suatu perkara yang pelik juga. Pasal apa? Sebelum ni kita selalu dengar lah, sebelum ni orang kata isu air je Kelantan. Isu air je Kelantan. Kelantan teh tarik dia orang panggil kan. Teh tarik lah, apa benda, kopi lah, macam-macam lah. Tapi hari ni kenapa banyaknya adu-adu pembangkang ni bangkitkan isu air ni? Apa sebenarnya isu air di Perak ni? Mungkin Ustaz boleh bagi sikit latar belakang yang nak ceritakan sebenarnya serius isu air di Perak ni. Mungkin Ustaz boleh cerita sikit. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz Zakir. Berkenaan isu air, antara yang bangun untuk berkecakap berkenaan dengan isu air ni adalah YB Manong lah, kerana isu yang agak teruk lah di kawasan dia. Dah ada air berkelodak pula. Dah ada air, dah jadi banyak habuk-habuk pula. Manong dekat Kuala. Manong Kuala. Yang dekat ada Sungai Perak tu ada masalah. Ya, Sungai Perak pun ada masalah air. Hai, pelik kata. Hatta di tempat saya sendiri pun betul Kubu Gajah. Masalah air juga. Masalah air juga. Ini isu-isu yang besar kerana air ni adalah keperluan asas. Dia keperluan asas dan dia digunakan oleh semua orang. Bukan semua orang aja, semua makhluk dia guna air ni. Dan urusan lembaga air ni dia ada bawah lembaga air Perak, LAP. Dia bertanggungjawab untuk memastikan bekalan, saya tak pasti berapa akaun, berapa puluh ribu akaun
air di negeri Perak ni. Kalau di kawasan Kudun Kubu Gajah, di Pekan Kubu Gajah sahaja melebihi daripada 1,000 akaun yang agak bermasalah hampir setiap bulan. Kadang-kadang satu minggu tu 3 kali kes terputus bekalan air. Masalah ni lah. Masalah dia bila kita tengok sistem pipe yang lama, tangki air yang kita ambil daripada selama tidak mencukupi, tekanan air rendah. Bila kita naikkan pressure air, pipe akan pecah kerana pipe-pipe lama. Itu di antara isunya. Dan jawapan daripada ESCO YB daripada Sungai Rapat, dia yang bertanggungjawab berkenaan dengan air ni, itulah dia kata memang pipe-pipe kita ni dah lama yang setengah tempat dah tertanam jauh dalam tanah. So nak kesan tempat bocor tu mengambil masa yang lama. Dah nak ambil masa yang lama untuk kesan di mana kebocoran. Kadang-kadang tempat bocor tu berkata. Alopongsu kata ada 51 tempat kebocoran dalam pipe dia. Nak pergi Alopongsu pula di tengah-tengah jalan Lembah Beriah. Ustaz Syakib pernah pergi tak? Daripada Alopongsu, daripada kan yang selalu banjir tu, Lembah Beriah tu. Pipe LAP di tengah-tengah line putih jalan. Allah. Kalau nak maintain apa mana? Barulah JKR tambah jalan baru, buat tau baru. Tiba-tiba bocor pula benda tu. Jadi ambil masa yang panjang. Itu kena perlu kepada satu perancangan yang lebih sistematik. Sistem pipe yang baru itu makan belanja bukan sikit lah. Macam di Kedah sekarang banyak beratus-ratus juta kan. Macam di Kelantan, masa kita perintah itu peruntukan berapa bilion untuk kos air saja, untuk selenggara air, pipe air. So macam tu dengan Perak juga. Cuma pesanan saya, mungkin kerajaan boleh dengar, sebelum kita bagi air pada negeri Pulau Pinang, pastikan negeri Perak selesai dulu air. Setuju tak saya? Ya. Yang tu yang nak bawa pada, sebelum kita jual air pada Pulau Pinang, pastikan rakyat negeri Perak ni dapat air cantik dulu. Yang tu yang saya nak bangkit dalam soalan susulan. Maksudnya mungkin ada yang tak tahu latar belakang pada isu ni ialah sebelum ni kerajaan Perak dengan kerajaan negeri Pulau Pinang tanda tangan MOU. Kerajaan Perak jual air pada kerajaan Pulau Pinang. Sebab kerajaan Pulau Pinang ni dia tak ada sumber air yang mencukupi, dia kena ambil daripada Kedah sikit, dia kena ambil daripada Perak. Tapi nampak gayanya bila Sanusi ni, MB Sanusi ni buat kedebeh sikit dengan Pulau Pinang, nampaknya dia lari ke Perak. Jadi ada MOU dan telah ditandatangani kan akhir tahun lepas. Saya tengok dalam laporan berita akhbar. Nak tanya Ustaz, apa status? Maknanya adakah benda tu dah berjalan ke, memang dah supply dah ke? Belum lagi. Itu di antara projek yang besar KIGIP yang dia akan dibuat ada Kerian. Antaranya KIGIP ni dia nak menampung air di Tasik Bukit Merah. Tasik Bukit Merah ni akan terima air daripada Sungai Perak masuk ke Loji ataupun takungan Bukit Tasik Merah tu. Tasik Merah tu yang pertamanya akan selalu pada sawah padi lah. Kalau sebelum ni kita harapkan air hujan je. Air hujan je. Tapi bila mana disalur, itu satu kebaikan lah. Kita boleh salurkan kepada pesawah bila mana terjadi projek ni. Salah satunya dia bagi keutamaan dan juga benefit yang amat baik kepada pesawah dan juga petani dan juga penduduk di kawasan Kerian. Cumanya bila mana dia menyentuh kepada bekalan air rawatan, kita jual air rawatan kepada negeri Pulau Pinang, itulah saya sebut tadi. Yang pastinya kalaupun projek tu dapat keuntungan kepada kerajaan negeri Perak dengan air penjualan air kepada negeri Pulau Pinang, air yang terawat, kalaupun dapat keuntungan, tapi kerajaan negeri Perak kena pasti dululah rakyat negeri Perak selesai dulu isu air. Jangan ada yang minum air berkelodak. Jangan ada yang air setiap minggu ada terputus bekalan air. Mari musim raya, bila orang-orang bandar balik ke kampung, anak-anak rantau balik kampung, terputus air kerana tekanan dan juga penggunaan yang meningkat. Itu kena selesai. Dan rungutan kita bawa dalam sidang tu dah berkali-kali ni. Berkali-kali.
Dan Exco dah jawab benda yang sama je. Benda yang sama je. Paip Okey. tertanam di bawah, nak selenggara paip mahal. Sampai rakyat masyarakat di Dun Kubu Gajah sendiri, Ustaz dia kata, Wabi, LAP ni untung ratus juta. Kan? Bila rakyat sebut macam tu, kita nak jawab macam mana? Ya. Dahlah kita sebagai pembangkang, kan? Di Kubu Gajah pula kita buat pertemuan dengan pengarah lembaga air Perak wilayah barat baru ni. Dia bagilah beberapa solusi kepada kita supaya dapat diatasi, khusus dalam Kubu Gajah lah, yang banyaknya di Pekan Kubu Gajah, hampir 9 kampung, 9-10 kampung Ustaz, yang bekalan air dia kejap ada kejap tak ada, 5 jam tak ada, lepas tu tak ada pula, lepas tu ada. Bil bayar. Bil bayar. Bil bayar. Tertunggak kena sampai resit merah. Allah Akbar. Jadi masalah. Cumanya perbincangan cantik lah. Cantik lah. Dan kita minta perbincangan tu juga untuk kawasan-kawasan yang lain supaya ada solusi kepada masyarakat. Keluhan masyarakat kita ambil berat supaya ada jalan penyelesaian lah. Kita tak nak dalam Dewan jawab benda yang sama. Dalam Dewan jawab benda sama, tak ada tindakan. Kan? Tak ada tindakan. Itu yang kita bersuarakan. Dalam Dewan sebut ini masalah ni pasal ni ayo ni, lepas tu kami ambil perhatian, dan esok sidang benda yang sama ni. Benda yang sama. yang geram. Benda yang sama. Apa ni Ustaz, mungkin Ustaz boleh bagi pencerahan sikit, sebab mungkin ada di kalangan penonton-penonton ni pasal mungkin jauh daripada bendang ataupun sawah. Macam mana air ni dia main peranan yang sangat penting untuk petani-petani dan pesawah-pesawah. Sebab mungkin dia tak nampak macam mana air tu perlu digunakan untuk pembenihan ke macam mana mungkin Ustaz. Okey, masih Ustaz Zakir. Untuk pesawah padi lah, pesawah padi. Zaman Ketua Bangkang Pak Tih dulu lagi jadi Exco Peladangan. Kan dia buat lawatan ke Sekinchan. Kerana orang buat perbandingan kenapa Sekinchan boleh keluar satu relung, saya ingat berapa tan 8 tan kot sebenarnya. Berbeza dengan Perak. Bandingnya kalau banding tu Kinchan tu lebih banyak. Tu lebih advance lagi. Kenapa tak ambil teknologi pada Kinchan? Itu Pak Tih sebut, kita kena mengeluarkan satu bajet yang besar untuk meletakkan pertama jadi sistem perparitan. Ni parit kita tak terus macam Ustaz Hakimi YB Titi Serong sebut tadi. Parit di sawah tidak diurus, penuh dengan pokok-pokok renek, pokok-pokok kecil yang melambatkan saluran air, sehingga tindakan daripada pesawah sendiri yang pula mereka turun padang sama-sama untuk buang atau cuci pada sistem pembaritan. Yang keduanya berkenaan dengan benih padi. Benih padi kita kena beli dengan harga yang mahal, kos jentera yang meningkat dengan diesel yang naik, kan, dengan kos ataupun yang sekarang ni sistem drone untuk baja, kan, semua sewa tu. Semua sewa. Cumanya saya ada sebut juga dalam perbahasan saya bagaimana kita nak menggunakan institusi zakat sebagaimana yang dibuat di Kedah. Ikut tengok dalam perbahasan saya, tengok dalam PAS Perak bagaimana buat perbandingan sawah di negeri Kedah, mereka menggunakan sistem wakaf, sistem smart sawah dan sistem hasan di negeri Kedah. Bagaimana pihak-pihak swasta yang menyalurkan bagi lori, bagi jentera, dan jentera tu pula kita bagi kepada asnaf untuk kendali, sewa lebih murah, dengan lori sewa yang lebih murah, jentera berat nak tanah sawah nak bajak. Dulu kita pakai bajak kan. Nak pajak tanah ni dengan sewa yang murah. Dan kenderaan tu sewa pula dikendalikan oleh asnaf yang mereka diberi gaji. Jadi bila mana kos turun, kan, sampai Kedah ni dia ada pusat padi sendiri. Kan, untuk buat kilang padi sendiri, beli padi, proses padi kepada beras, jual pula pada masyarakat dengan harga yang murah. Kita nak negeri Perak macam tu, Ustaz. Tapi apa yang jadi sungutan dan juga rungutan kepada pesawah-pesawah kita, boleh tengok ucapan YB Ustaz Hakimi dalam PAS Perak punya page, insyaAllah. Itu yang menjadi persoalan, Ustaz. Bila perkara ini berulang-ulang kali dibangkitkan dan tidak diselesaikan dengan tuntas oleh kerajaan, dia menimbulkan satu persepsi lah untuk saya yang orang luar, kan, bukan pesawah, dan melihat apa
kerajaan punya respon dan tindakan? Adakah kerajaan hari ini dia bertindak untuk memusuhi pesawah-pesawah ni? Jadi menimbulkan persoalan seperti itu. Sebab sebenarnya kalau kita tak tahulah visi kerajaan macam mana. Macam contoh sekarang ni dia orang duk bangkitkan Perak Sejahtera 2030 kan. Antara salah satu teras dia tu keterjaminan makanan. Tapi saya tengok dalam dashboard laporan dia tu dari tahun ke tahun menurun pula dia punya padi tu kan, bahagian-bahagian pengeluaran padi tu. Jadi sepatutnya kalau kita nak sebut berkenaan dengan keterjaminan makanan, dan sepatutnya kalau kita kata kita ni nak menjadi sebuah negeri yang ada kemampuan sendiri, kenapa kita tak boleh fokus bukan hanya semata-mata dalam industri kita nak bangunkan kilang-kilang, kita nak tarik pelabur. Kenapa kita tak buat yang ni juga kan? Maknanya kita ambil fokus. Saya teringat contoh saya pergi di Turki. Saya berjalan di Turki, Ustaz. Saya tengok kerajaan dia, tak tahulah selama hari ni ke ataupun selama ni, macam mana serba-serbi tu dia boleh buat sendiri. Kereta dia buat sendiri, apa lagi kalau naik lift dia buat sendiri. Produk apa lagi, produk makanan-makanan dia memang semua dia buat sendiri lagi. Lepas tu kerusi, saya lalu ada satu kawasan tu tempat jual alatan-alatan medik, alatan-alatan peralatan, semua kilang-kilang daripada Turki sendiri. Kan, kenapa tak boleh Malaysia ataupun negeri kita ni dalam sekecil-kecil benda yang menjadi makanan asas dan benda yang menjadi keperluan asas manusia, orang dalam negeri Perak, dalam bab beras ni kenapa tak buat elok-elok? Jadi ni satu persoalan yang saya kira wajar dibangkitkan. Bahkan kalau ikutkan wawasan daripada Perak Sejahtera 2030 tu, sepatutnya benda ni kena ambil cakna lah. Lepas tu saya nak sentuh sebenarnya kalau ikut kita tengok siasat syariah, bagaimana polisi-polisi yang telah dijalankan oleh tokoh-tokoh Islam daripada khalifah-khalifah terdahulu, dalam bab infrastruktur, dalam bab air ni mereka paling jaga. Dan bagaimana kerajaan hari itu, polisi kerajaan itu menawarkan benda-benda yang menjadi hak asasi orang awam ni free. Kan? Air, elektrik contohnya, kalau kita nak kenakan zaman kita ini jalan, semua tanggungjawab kerajaan yang kena buat. Tapi kat mana silapnya dalam sejarah pembangunan negara kita ini, makin lama benda tu makin kena bayar, makin lama benda tu makin mahal. Cukai makin naik. Makin mahal untuk rakyat. Jadi ini satu benda yang tidak Islamik lah, kita boleh cerita. Mungkin ada di luar sana yang tak pernah tahu tentang sejarah polisi-polisi pembangunan dasar negara dalam yang pernah dijalankan dalam pentadbiran Islam sebelum ini. Semua benda tu menjadi amalan dan polisi kerajaan kena fikir macam mana caranya nak dapat bagi free. Mungkinlah kita kata ada kos pengurusan ataupun kerajaan kena fikir macam mana nak paling minimum. Tapi situasi kita hari ni semua makin naik. Bil makin naik, cukai makin naik, elektrik makin naik, semua makin naik. Cukai pula macam-macam, cukai je nama cukai. Disik makin naik kan. Macam-macam. Jadi ni satu benda yang perlu dimuhasabah lah. Dan kita nak menekankan kalau diberi peluang kepada parti Islam yang memang dasarnya nak memperjuangkan Islam, kita akan cuba cari cara. Dasarnya kita akan tengok panduan bagaimana caranya kita nak mencari supaya rakyat tu kebajikan dia, terutama pada bab hak-hak asasi manusia ni, yang memang basic ni perlu direndahkan kosnya. Apatah lagi kalau ada peluang untuk kita bagi percuma, kita bagi percuma lah. Baik Ustaz, Ustaz, sebelum tu saya nak respon sikit kalau Ustaz berkenaan apa yang Ustaz Syakir sebut tadi. Terutamanya kalaulah kita boleh memerintah negeri, memerintah negara kan. Saya ingat saya ada kajian sebelum ni polisi berkenaan dengan WINS, Wawasan Induk Negara Sejahtera. 2050 pada saya 2040 ataupun 2050 lah. Bagaimana dia gariskan untuk merencana semula negara kita yang rosak teruk. Rosak ni dia bukan bermula daripada setahun yang lepas, daripada era zaman pemerintahan UMNO dulu kan, 60 tahun. Sistem kita bukan berpijak kepada Al-Quran. Kan? Kita
itulah jabatan nak sembang agak-agak susah. Jadi Ya, bila mana kita dah mentaliti kita dah lama, daripada kita lahir sampai umur saya 47 sekarang ni kan, baru kita sedar bahawasanya benda tu tak betul, tak berapa. Perjalanan negara kita ni bukan 100%, walaupun dalam perlembagaan kita Islam, tapi tidak menggunakan Al-Quran 100% sebagai dustur perlembagaan. Jadi saya yakin dalam wawasan induk negara sejahtera ataupun dokumen hijau, dia tuntas dalam tu pimpinan-pimpinan yang lepas telah menggariskan beberapa etika dan juga pembaharuan supaya ekonomi kita, ekonomi tidak bergantung kepada ekonomi riba. Muamalat kita, perniagaan kita, kehidupan kita, semualah pentadbiran kita. Paling kurang kalau kita tak boleh laksana 100% berkenaan dengan Islam, paling kurang kita ambil sebahagian daripadanya untuk permulaan kita menggerakkan supaya negara kita ni, perlembagaan dadah Islam melaksanakan tuntutan-tuntutan secara berfasa. Yang keduanya Ustaz Syakir, saya lihat khususnya dalam negeri Perak, negeri Perak, benda-benda yang Ustaz Syakir sebut tadi, kita ada pertimbangan-pertimbangan yang sewajarnya dan juga sebaiknya. Dan kita tengok dalam Majlis Agama Islam pun sendiri banyak perubahan-perubahan yang kita dah buat dan juga kerajaan dah buat, tetapi masih lagi di peringkat yang perlu diperbaiki, dan juga apa-apa yang perlu kepada penjelasan dan juga berkenaan dengan hukum, berkenaan dengan maqasid syariah perlu diperbincangkan secara serius oleh Majlis Agama Islam dan juga mereka-mereka yang ada pakar berkenaan dengan perjalanan dan juga hukum Islam yang ada dalam negeri Perak dan juga negara kita. Kalau kita tengok Ustaz, bila Ustaz berbahas dalam sidang tu, ada dalam soalan-soalan yang ditujukan kepada kerajaan, Ustaz ada tanya, dan saya tengok tu Ustaz tanya pasal kera. Mungkin Ustaz boleh cerita sikit apa cerita kera ni, kenapa cerita kera bawa masuk dalam Dewan? Mungkin Ustaz boleh cerita latar belakang apa isunya. Kera ni bukan isu dalam kawasan Kubur Gajah saja, Ustaz Syakir. Merata. Satu negeri Perak, satu Malaysia rasanya semua berbincang berkenaan dengan kera. Bila kera ni dia bawah perhilitan. Dia tidak bawah veterina. So bila mana dia bawah perhutanan, dia ada akta dia juga berkenaan dengan kera beruk ni. Tapi walau bagaimanapun, memang sifat kera beruk ni sifat dia dengki lah, Ustaz kan. Ada pokok bunga cantik dia pun rabut. Buah rambutan tak tempat masak, dia ada patah kan. Belakang ni ada banyak ni pokok durian, ada buah dia runtuh kan. Dia tak makan pun. Dia tak makan pun. Buat khenat. Dia khenat. Walau bagaimanapun kita dengan usaha dengan sewaktu kita kerajaan dulu, dia berlaku dulu lagi Ustaz ya. Waktu kita kerajaan itu kita supply ataupun kita buat sangka sendiri. Satu sangka tu RM1,800. Oh. Kan? Untuk apa? Untuk dia masuk, kita tahan di kebun-kebun. Bagi sejak kampung. Rotate kampung. Hantar sebulan kampung ni, sebulan kampung ni di kawasan ni, di kampung ni, di tempat ini. Bila masuk di situ kita akan panggil penelitian lah untuk ambil kera ni. Dia suntik ke, dia matikan ke kan. Tapi benda tu walaupun tidak menyelesaikan keseluruhan, tapi dia bolehlah sikit membantu masyarakat daripada serangan kera ni. Sehingga berlaku 2-3 kes kera ni dia gigit. Dia gigit orang. Baru masa sebelum raya baru ni pun ada. Dia gigit seorang mangsa di Batu 20. Dan anak saya dengan sah saya pergi ziarah, memang lukalah di tangan-tangan dia. Cumanya bukan bagus. Perhilitan ni dia ada. Sekiranya diserang oleh kera ni ataupun babi ke, kera ke, dia boleh buat report, dia boleh claim perubatan kepada perhilitan. Dia tak sama dengan kes langgar lembu. Langgar lembu dia tak ada. Walaupun orang tu dah koma, orang tu kena bedah, dia tak ada. Tak ada khusus. Tak ada khusus. Itu yang dibicarakan dalam dewan juga. Kerana undang-undang ni kenapa tak sama, ataupun
bila kera langgar lembu ni lebih dahsyat sakit dia, risiko dia. Kera ni sakit dia gigit, walaupun benda tu sakit, benda tu menyusahkan masyarakat, tapi ada daripada penelitian. Itu masyarakat ni isu kera ni bukan isu dalam dun saya saja, bukan kubu gajah saja. Kan semua dari Perak, dan rasanya di tempat-tempat lain dalam Malaysia ni pun berlaku berkenaan dengan isu kera monyet ni. Apa tindakan kerajaan? Ada apa tindakan kerajaan setakat ni? Setakat ni dengan penelitian itulah. Macam tu je lah. Macam tu je lah. Cumanya dalam sidang DUN baru ni pagi tadi ada Yang Berhormat Ustaz Akmal, soalan dia naik nombor 3 berkenaan dengan kera, dan Exco menjawab lebih kurang sama je apa yang saya sebut tadi. Macam itu tu tindakan dia. Itu je. Tapi dia tak ada, sebab kalau kita pun nak fikir susah juga, sebab kera ni kan macam mana nak buat. Tak apa Ustaz, kita nak masuk bab lembu tadi. Lembu tu saya tengok dalam sidang baru ni dicelah oleh YB Dr. Najihatul Salihah yang menceritakan tentang sudah ada dah akta untuk lembu ni. Mungkin Ustaz boleh cerita sikit. Dia termasuk dalam undang-undang yang lepas yang kita luluskan. So benda tu dah diperbincangkan. Cumanya saya tanya balik dalam sidang DUN baru ni, adakah tindakan jawatan kuasa dibentuk di peringkat daerah masing-masing, dan adakah YB kawasan terlibat dengan jawatan kuasa tersebut? Dia belum jawab lagi lah. Kita tengok penggulungan minggu depan, hari Selasa, hari Isnin dan Selasa, penggulungan daripada Exco. Tengok apa jawapan daripada diorang. Adakah jawatan kuasa bertindak ni melibatkan YB kawasan ataupun tidak, ataupun hanya agensi dengan kerajaan saja. Saya syorkan dalam soalan saya tu supaya melibatkan YB kawasan untuk cari jalan penyelesaian dan juga tindakan yang sewajarnya lah, kerana dia lebih konstruktif, orang kata kan, lebih kebersamaan bila mana dijemput adun pembangkang ni bersama dengan dalam mesyuarat tindakan untuk selesaikan masalah haiwan liar ni. Atta yang lulus tu macam mana? Atta unggas saya rasa. Tak, maksudnya Atta tu basically dia cerita pasal apa? Maksudnya kalau nampak lembu berkeliaran kena buat apa? Dia gini, dia nak lebih kepada tindakan lembu yang mengembala ni ada tuan. Yang sekarang ni bila mana langgar lembu, lembu mati, siapa pun tak nak mengaku. Okey. Sebab apa? Sebab takut bila mana dia mengaku lembu dia kena tindakan lah. Sekarang ni kita nak pastikan semua yang mengembala ataupun membelah lembu, membelah kerbau, membelah kambing ni dia ada daftar bawah veteriner. Dan juga dia mesti ada kandang. Dia tak boleh lepas binatang dia ni merata jalan, merata kebun. Tak boleh. Dia mesti ada kandang. Sekarang ni yang ada sekarang ni merata jalan. Dia yang tidak tahu tuan dia siapa. Walaupun kita tahu tuan dia, bila mana berlaku kes langgar, mati lembu ataupun kecederaan pada orang langgar, siapa nak mengaku? Ya, tak ada orang mengaku. Siapa nak mengaku? Kalau saya pun saya mengaku bang. Bila tak mengaku tu dia menjadi masalah tu makin rumit. Tak ada apa tindakan. Yang jadi masalah pada yang orang langgar tu, dia terpaksa masuk wad, terpaksa menderita terpaksa buat pembunuhan di kubu gajah Ustaz. Seorang anak muda umur 21 tahun. Bila langgar lembu lari, dia kena bedah sampai ke pusat, buang limpa. Allah. Hidup tak ada limpa? Hidup tak ada limpa. La ilaha illallah. Baru ni pula katanya dia kena masuk wad balik buat pembedahan semula. Allah. Risiko dia tu. Dia lembu kita tak tahu. Bila tanya kita buat report, veteriner pun tak dapat maklumat kerana apa? Lembu tu tidak berdaftar. Tak ada tagging di telinga dia. Tak ada tagging di telinga dia. Itu di antara jalan penyelesaian lah. Kalau kita dapat pastikan paling kurang pengembala ataupun pembelah lembu ni dia daftar dengan veteriner. Walaupun tak banyak, dia belah 2-3 ekor. Orang kampung mana belah banyak-banyak Ustaz? Orang kaya aja belah ada 100 ekor lembu. Macam siapa tu menteri dulu belah lembu tu. Menteri X belah lembu dulu kan, ingat Ustaz kan? Ya. Yang dulu menteri lembu tu belah sampai dalam kondo. Diceritakan lah, wallah alam benar ke tak. Sekarang ni masyarakat belah 3 ekor lembu, 4 ekor lembu. Nak buat kandang pun tak berbaloi kan. Tapi isu lembu ni Ustaz memang problem juga. Pasal kami di kampung ni pun kadang-kadang lembu tak adalah sampai ada isu aksiden. Cuma kadang-kadang dia masuk kat kubur, lepas tu taik berak depan masjid semua tu. Lepas tu kena pula laluan tu laluan kereta. Habis
Berderet. Ya, meleret. Jadi tak boleh Ustaz kalau nak tanya kan, kalau boleh kita tahu. Tak boleh ke kalau macam kerajaan buat undang-undang, kalau lembu berkaitan ni tangkap bagi veterina sembelih terus. Dia gini, dalam mesyuarat bahagian di LMS lah dengan pejabat DO, yang lembu berkeliaran kita tangkap. Kalau tuan dia tidak mari tuntut, kita lelong. Bila lelong akan ditagging oleh veterina, akan cop siapa pembeli, dia akan daftar terus. Itu yang kita dah buat. Memang dah buat dah pun. Larut Matang dah Selama dah buat. Daerah Manjung dah buat. Jadi kalau kita jumpa lembu keliaran ni report. boleh report pada report ni pada pejabat daerah. Jadi Pejabat daerah. Pejabat tanah. Okey lah. Kalau macam tu kita boleh ambil tindakan. Boleh. Okey Ustaz, saya kira banyak dah isu-isu. Kalau boleh yang terakhir mungkin isu jalan, sebab isu ni banyak juga Ustaz bangkitkan kan. Apa isu jalan yang teruk sangat dekat Kubu Gajah ni? Okey, berkenaan isu jalan, saya rasa benda ni pun bukan berlaku dalam Kubu Gajah je. Kan, rata-rata jalan mai ikut Ipoh ni pun. Ipoh pun banyak. Jalan. Dia masalah jalan ni ada jalan persekutuan, ada jalan state, ada jalan negeri. Tapi semua bertanggungjawab lah. Ya. Semua bertanggungjawab. Macam di daerah saya dalam Mukim Ijuk, dulu banjir. Faktor yang kita bila kita sembang dengan agensi, masalah pasir di sungai. So kita propose tindakan agensi kerajaan keluarkan pasir daripada sungai-sungai yang ada dalam Kubu Gajah tu. Banyak sungai. Banyak sungai. So bila keluar pasir ni berat kan? Tak keluar tu untuk apa? Untuk jual lah? Itu agensi lah, dia jual ke kan, dia bagi Pulau Kenapa nak keluar? Dia ada masalah ke ataupun pasal sungai jadi cetek. Okey. Air jadi banyak. Bila hujan lebat, air sungai tu dia melimpah kerana pasir yang banyak, pasir yang tinggi. Tindakan agensi, dia keluarkan pasir bawah MBN. Kalau saya dia jual pasir. Tak apa, alhamdulillah lah. Banjir tak berlaku dah, alhamdulillah. Cumanya bila mana bawa pasir keluar, jalan pula bermasalah kerana pasir tu berat, lori besar. Lalu walaupun dia lalu pada waktu malam, tak mengganggu jalan pada masyarakat. Lalu malam jalan di sana selenggara, saya tak pastilah tahun bila yang selenggara. Jalan lama semua. Jalan lama. Bermula daripada simpang Felda Ijuk, Sungai Lempung tu naik sampai Pekan Kubu Gajah. Dia dah berombak. Kan, dah berombak. Kalau kita naik tu 5-60 km sejam tu memang terkunjuk naik kuda. Daripada Pekan Kubu Gajah sampailah Sungai Malau. Tebing tinggi, Sungai Malau luar, Sungai Malau dalam, sampailah lekat Alopongsu. Border Alopongsu, Lembah Beriah tu masuk Alopongsu dah dia ada turap cantik dah. Dalam Kubu Gajah dia belum turap yang baru. So kita minta lah pada kerajaan baru ni supaya benda tu diturap baru, kerana bukan sekadar pasir, lori pasir lalu. Balak pun banyak lalu Ustaz. Balak pun banyak lalu daripada Lenggung, lalu melalui jalan tu, daripada bukit, daripada Kelian Gunung, Kampung Teras, ada balak. Lori-lori balak pun lalu. Kenderaan berat lah. Bila kenderaan berat lalu ni dan jalan yang tidak diselenggara dengan baik, yang lama dah, dia akan jadi berombak macam tu lah. Itu masalah dia. Yang kata banjir bukan selut sampai ke yang tu berkenaan dengan jalan yang tidak diselenggara, jalan kampung banyak kita minta Ustaz. Jalan kampung supaya diturap. Bukan diturap baru. Buat jalan baru. Jalan tu ada, tidak ditarkan. Tidak ditarkan. Waktu kita jadi kerajaan Ustaz Syakir, duit maris dia masuk pada yang boleh kita selenggarakan untuk selenggara ataupun turap baru. Tapi kita mohon pada waktu itu untuk jadikan jalan baru, gunakan duit maris daripada kerajaan pusat. Walaupun kita gunalah berapa peratus, kira cari jalan, banyak jalan. Ustaz Syakir, yang rumah 3 biji 5 biji dalam tu, naik motor tu terlekat tayar, separuh tayar kalau musim hujan. Ini bukan cerita dongeng Ustaz. Ustaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu banjir pada waktu tu Ustaz Ismi pernah pergi kampung saya dengan Ustaz Mustafa Wahab. Mereka nak helak masuk kampung, musim tayar.
berenang dalam ni. Tapi alhamdulillah waktu kerajaan kita gunakan duit maris ni dengan kebenaran pejabat daerah, kita turut baru. Buat jalan. Kita buat baru jalan. Tapi kita lepas tu kita tak jadi kerajaan dah. Kita mengharap kerajaan ni ada sekarang ni lah. Tolong buat lah. Apa juga yang kita suarakan. Kita submitkan surat. Kita hantar surat melalui PKMB. Ini berat lah. Ini berat. Kita bukan untuk kesenangan kita. Tak apalah saya kata kalau PKMB nak manage dia pun ambil lah. Jadi jalan ni selesai. Jalan selesai. Bukan sikit Ustaz, banyak Ustaz. Bukan 1-2 biji rumah, banyak biji rumah. Ni dalam handset saya bila tanya hari tu, semua rata kampung ada. Jalan ni yang belum turak. Kan yang kadang-kadang daripada jalan besar tu ada 3 biji rumah. Jalan besar ada 2 biji rumah. Polisi kena ada 3 biji rumah. Kalau yang 2 biji rumah daripada jalan besar, takkan dia nak ketinggalan dapat jalan tol yang cantik. Ya. Kan? Sepatutnya dia pun layak, dia pun rakyat negeri Perak, dia pun rakyat Malaysia, dia pun rakyat kita. Betul. Kan kita nafik walaupun ada hujah dia, kita tak boleh buat kerana apa? Hanya ada 2 biji rumah dekat dalam. Kan? Seolah-olah dia ternafi dengan Cukai bayar cukai. Yang tu yang kita supaya kita benda tu selesai lah. Benda bukannya bila nak buat jalan ni bukan peruntukan sampai sejuta pun Ustaz. Betul. RM20,000, RM30,000, RM15,000, RM5,000. Ya pun dia start tender dengan company-company yang ni dah boleh bukan. Bukannya kita nak jalan bertinta emas. Kita bukan nak buat macam LPT lebuh raya besar. Ni 8 kaki 6 kaki je Ustaz lebar dia. Lepas tu yang guna bukan lori-lori. Bukan lori-lori lebar dia 6 kaki je. Boleh pakai 10-20 tahun. Betul lah. Jadi banyak sebenarnya isu-isu yang berada di negeri Perak ni. Cuma bagus rakyat Perak ni dia tak ada dah bising-bising sangat sampai kena berguling jalan kan. Tapi alhamdulillah itu menunjukkan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri di pihak pembangkang telah menyuarakan apa yang disuarakan oleh rakyat. Dan kita ucapkan terima kasih pada Ustaz YB, Ustaz Khalil kerana sudi bersama kita, dan kita ucapkan selamat bersidang untuk baki hari yang ada ni. Mungkin podcast ni dah keluar dan mungkin dah habis sidang ataupun mungkin belum sidang. Kita doakan semoga seluruh ahli Dewan Pembangkang boleh terus menyuarakan suara rakyat. Dan kita doa juga semoga Allah memberikan taufik kepada pihak kerajaan untuk menyelesaikan masalah-masalah rakyat dalam negeri Perak ni. Saya kira cukuplah Ustaz sekali itu. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak. Jumpa lagi kita dalam episod akan datang. Jangan lupa like, share, komen. Dan jangan lupa komen. Kami nak tahu pendapat-pendapat anda. Mungkin nak setuju, mungkin tak setuju. Mungkin apa yang Ustaz cakap ni tak betul. Betul kan di komen. Saya terima semua komen. Saya baca semua komen. Terima kasih. Jumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.